Sahabat-sahabat, jangan lupa pada Khamis malam Jumaat ini kita bakal meninggalkan tahun 1446 Hijrah. Pada kesempatan ini saya nak mengajak semua untuk sama-sama dengan saya membaca doa akhir tahun dan savekan video ini supaya boleh baca nanti, bantu share, kongsi dan sebarluaskan. Moga diampun segala kekurangan kita pada tahun Hijrah yang lalu ini. Marilah sama-sama kita menadah tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sanah ما نهيتني عنه ولم أتب منه وحلمت فيها علي بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة من بعد جراءتي على معصيتك فإني استغفرتك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضى ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبل مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. Allahumma ya Allah, apa jua amalan yang telah aku lakukan dalam tahun ini yang Engkau telah larang daku daripada melakukannya dan aku belum sempat lagi bertaubat daripadanya, sedangkan Engkau tetap bersabar terhadapku dengan kelebihanmu, walaupun Engkau berkuasa untuk menghukumku dan Engkau telah menyeruku kepada taubat setelah aku berani melakukan maksiat. Maka sesungguhnya ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, ampunilah aku. Dan apa jua amalan yang telah aku lakukan dalam tahun ini yang Engkau redai dan Engkau telah menjanjikan pahala ke atasnya, maka aku memohon kepadamu agar Engkau menerimanya daripadaku dan janganlah Engkau putuskan harapanku daripada rahmatmu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad walhamdulillah.